Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali berita langsung dari perkarangan Stadium Batu Kawan, Pulau Pinang. Saya Ali Iskandar bersama dengan selebriti baru Jom Heboh, Dr. Cik Rosmi, Cik Dan, CEO dia apa ni, Herbal Prima. Apa khabar? Baik Ali, baik. Makin hebat nampaknya. Setiap kali datang pengunjung datang ke Carnival, mereka akan pergi ke tempat ataupun booth Herbal Prima. Jadi sekarang sambutan ni macam mana? Sambutan amat hebat. Kita punya produk sold out kemarin. Kita bawa lagi daripada Kedah. 1000 kotak lagi kita jangka hari ini. Dia Jom Heboh Batu Kawan ni sold out. Akan terjual 2000 kotak produk HPM. 2000 kotak. Maknanya 1000 lagi tambah yang sebelum yang terjual sebelum ni? Ya. Yang sebelum ni dah terjual 1000 kotak, dan akan tambah lagi 1000 kotak. Jadi 2000 kotak akan terjual. Dan nampaknya dah tak banyak dah di booth Herbal Prima. Jadi ada yang kalau lambat tu memang akan kecewa lah. Dan yang kita nak kongsi sekarang ni, produk Herbal Prima ni bukan saya digilai oleh rakyat Malaysia berketurunan Melayu. Cina, India, Kadazan, Sulu semua dah guna produk Herbal Prima. Satu Malaysia. Ya, produk Herbal Prima ni lah menjawab seruan Perdana Menteri kita, satu Malaysia. Produk HPN satu Malaysia. Okey, sekarang yang paling laku saya difahamkan Juice Mate 5 paling laku ya. Ini baby Dr. Rosmi, baby pertama, ini baby kedua Dr. Tu, dan ini untuk sendi baby ketiga. Cukup laris di pasaran. Dan yang produk-produk baru yang dipasarkan sekarang ni? Produk untuk jantung, untuk dalaman wanita, untuk kecil manis, dan juga untuk mata dan untuk mencerdaskan pemikiran. Dan mereka juga difahamkan sempat berjumpa dengan doktor juga untuk mendapatkan nasihat lanjut ke? Ya, doktor memang sengaja datang ke Batu Kawan ni untuk tolong kawan-kawan. Dan kita bawa 40 pengedar yang mereka merupakan testimoni pengguna yang berjaya. Dan kini mereka adalah pengedar aktif yang mengejar impian untuk menjadi jutawan HPM. Hebat sungguh. Saya suka semangat doktor ni. Doktor, okey, nak wawarkan beranda, kita ada beberapa jam sebelum kita tutup kedai ni, silakan. Silakan Grab Jom Heboh Herbal Prima HPM. Produk memang sedikit saja lagi, dan dapatkan maklumat terkini, informasi yang benar, kisah benar mana pengguna-pengguna produk HPM telah berjaya menyelesaikan impian mereka untuk kembali langsing, sihat, bergaya, di mana telah berlaku anjakan paradigma transformasi di mana mereka ini aktif mengedar produk kami dan mengejar impian menjadi jutawan HPM. Ini pasti berlaku pada tahun ini juga, pada tahun 2010. Terima kasih banyak-banyak Dr. Rosmi, CEO HPM, dan dapatkan produk, datang ke Jom Heboh secara umumnya, datang beramai-ramai, dan jangan lupa konsert pada malam ini. Jumpa lagi, kembali ke Stream Pentas.